Langsung. Secara langsung. Mereka tukar ke bahasa Inggeris live, kan? Secara langsung, kan? Koresponden ke? Koresponden. Saya lupa koresponden ke? Kalau secara langsung. Directly. Directly. Cikgu dulu ambil DLT dulu, kan? Maksudnya bahasa Inggeris dulu, tak? Saya daripada kecil. Sempat bahasa Inggeris tak? Saya memang bahasa Inggeris daripada sekolah rendah. PPSMI tu lah, kan? PPSMI ya. Tak masuk cikgu mengajar ke apa? Belajar. Belajar sampai U bahasa Inggeris. Inggeris kan? Nak ajar dia orang ni susah nak. Kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang selalu saya terlepas. Sama dengan saya. Kalau kita baru mengajar bahasa Melayu tu 2023 sini. Oh, baru sangat. Jadi nak tukar ke bahasa kita betul bahasa Melayu tu agak ni nak ambil masa juga lah. Ambil. Walaupun kita makan belacan sambal dulu. Tapi dah sempur tu. Kita nak ambil masa lama. Boleh saya teruskan? Girls, betul okey? Ya je ah. Mak kami di muka tu. Okey. Ni songsang yang ini. Okey, saya bagi masa untuk kamu sabit. Cuma yang ni saya buat yang pendek lah. Ini tak payah buat banyak kali lah kan. Cerita yang sama. Oh, selalu soalan keluar ni lah, ubah gabung. Banyak kat exam aku tengok. Aku tak ingat nama apa. Pernah jawab soalan ni tak ubahan ni? Anda pernah dapat makan penuh tak? Pernah sekali pun cukup lah sekali. Ada alhamdulillah. Yang penting maksudnya sekarang kalau sekali pun pernah. Nurudin. Ada sikit manis-manis tu untuk kamu. Nurudin pandai ubahan. Hidayat pandai kualiti. Cikgu Mas, nanti itu tengah rekod ke? Apa? Nanti masuk dekat YouTube ke apa? Itu lah, ikut cikgu lah. Tak ada orang like nanti? Memang tak ada orang like nanti? Boleh. Tukar Hidayat lah kan? Mula mesti dia orang pertama like dulu. Share, subscribe semua. Cikgu ada YouTube ke? Tak ada. Ada tapi tak masa PDP je lah. PDP kan? PDP lah, PDP. Saya kadang buat untuk pengalaman ni kadang. Maksud dia memory. Saya tak pandai nak edit power ni. Memory. Kata saya terlepas cakap kan? Alamak. Ada. Ini tak ikut cikgu. Saya kalau cikgu ni saya kadang untuk buat untuk sekolah ke. Kalau cikgu bagi izin masuk dalam YouTube. Kedua extra satu. Dengan standby apa kan? Okay, ni dah. Right. Tengok balik. Okay, yang ini graf. Sekejap apa page ni? Saya suka rekam memory. Okey, kalau perubahan bergabung, dia gabung dengan secara langsung dan secara songsang. Ya, ini kita tinggalkan dulu. Nak saling juga ke? Nak? Teruskan. Lama lah. Salahkan dia. Ini mesti salahkan orang kan? Okey, kita tengok kan? Dah habis. Siapa nama Pak? Alauddin. Sultan Melaka ke apa? Alauddin Sultan Melaka. Masa saya baginya dia ada darah Melaka ke? Nama cikgu Ray lah ibu. Saya takut nama Muhammad baginda tu. Senang ingat. Banyak orang senang ingat. Saya satu lagi saya ada kawan nama Negara. Syazwan Negara dulu. Syazwan? Negara nama dia. Betul, serius. Bukan kenalan lah, nama dia Syazwan Negara. Saya kata dia ni mamain ke apa? Tak betul, memang ada Negara nama dia. Wow, Syazwan Negara. Gelak Tak rare tau. IC juga. Ni apa? Because power bank. Soalan 2. Nak asam nak? Saya kalau nak lah. Soalan nombor 1 ni soalan negeri Johor. Jasmine merupakan seorang pembeli peribadi.
Setiap hari Jasmine akan mengambil tempahan daripada para pelanggan dia di seluruh Malaysia melalui aplikasi WhatsApp. Setiap pembelian dibeli, Jasmine akan mengenakan cas perkhidmatan kepada pelanggan. Diberitahu cas perkhidmatan RMC. Kita ambil ini dulu kepada C ya. Kita ambil ini RMC berkadar langsung dengan barang bilangan barang yang dibeli kan. Okey, dan jarak kedai dari rumahnya. Okey, dia ada dua dia. Kan kacau ruang. Dia berkadar langsung, dia ubah nama dia. Dia ada dua ni. Ubah bergabung. Dia ada N dengan D tu. Ubah bergabung. Bergabung kan? Kan bergabung kan sebab dia berkadar langsung dengan N dan D. Dia besarnya. Rumah kos. Berkadar langsung dengan N dan D. Berkadar langsung. Berkadar langsung. Cantik pula kan? Nah kalau kita kan Bahasa langsung. Bahasa kan. Nampak? Nampak laki ni kepala kau saya lah. Nampak. Ini foto belakang ni. Okey, C tu dia berkadar langsung dengan N dan D. Dan jarak kedai dari N ni bilangan, D tu jarak kedai. jarak lah. Jarak kedai. Dalam kilometer. Okey, apabila cas perkhidmatan dia adalah 10, jarak kedai dari rumahnya adalah 3 km dan bilangan barang ialah 5 unit. 5 lah. Kita tengok dia punya kaedah Apabila apa cas perkhidmatan ialah 10, jarak yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis hubungan yang ubahan-ubahan yang terlibat. Dia adalah ubahan. So, mengenal pasti pembuli upah yang terlibat. Okay, C adalah cas, N adalah bilangan barang yang dibeli dan D adalah jarak kedai dari rumah. Semua jelas? Kita bagi ni. Ini sama dengan kita C membina ubahan. So, yang pertama kamu detail lah. Ni ubahan ni dia siapa kan? Kita kena pastikan. Lepas tu yang kedua, dia punya pembuli upah. Yang ketiga dia punya membina ubahan. Ni membina ubahan kan? Membina ubahan dengan membina persamaan dua benda berbeza. Ubahan tu ada ikan ni kan. Dia punya simbol lah. Saya kalau belajar pada saya tunjukkan, tapi bahaya sebenarnya simbol tu. Nanti kalau dekat you nanti dia cerita tanya simbol apa ni? Simbol ikan. Susah. Simbol apa ni? Direct ni. Apa? Bukan? Ikan. Jangan untuk ikan lah. Invisible. Dia sebut ni lah ubahan lah. Sedap kan? Tambah. Saya beli kat banyak ni. Projek tu kau rasa dah nama saya bila? Satu brand. Daripada memang tahan lama. Cikgu, kat you ada ubahan ni? Ada. Ni basic mat je. Ini basic tu. Tak masuk awak nak ambil pesaji apa? Kalau saya Kalau engineering kan ada mat. tak banyak. Dia banyak main calculus. Calculus tu Calculus ni algebra. wajib. Saya ini banyak nanti ini sebenarnya jumpa teori. Saya suka benda ni, tapi ada bila dah tahap ini sebenarnya tahap asas. Saya boleh pertengahan. Kalau tahap tinggi jujur lah, saya pun memang out. Susah gila. Macam baca, awak baca formula tak berhenti. Ni Memang high thinking skill lah. saya tak boleh. Saya boleh sampai sederhana tu. Sampai tinggi tu. Okey, ini maksudnya simbol adalah PhD. Saya baru tak PhD lah. Degree je. dengan adalah berkadaran dengan. Kata dasar dia adalah berkadaran. Bukan ikan, dia bukan alfa, bukan Aduh kita bagi ayat betul lah. Merujuk kepada
berkadaran, yes, berkadaran. Jadi sama ada dia berkadaran bersongsang ke ataupun dia Langsung. Okey, dan membina ubahan, lepas tu membina Samaan. ini sebab yang contoh satu, latihan satu ni dia adalah contoh je lah. Jadi kamu tahu lah daripada kamu kena pasti dia punya ni ubahan. Lepas tu yang ni akan berubah jadi persamaan dia adalah jadi sama dengan K. Jadi yang kamu berkadaran ni berubah terus jadi sama dengan K. So C, K and E. Sama dengan apa yang dicadangkan. Masalah problem dia adalah saya tak suka dalam bentuk ni, saya lebih suka dalam bentuk jadual. Okey, jadual gini, dia buat gini. Ini adalah C, ini adalah N, ini adalah D. Kasi OD, CAD. OD lapor je ni. Okey, kita buat bawah ni lah C, N, D. Kamu nak ikut saya pun boleh, tambah dekat nota kamu. Kalau buat table, kamu nampaklah lebih kemas, teratur dan akan menjemput kamu untuk jawab soalan tu. Ini adalah 10, 5 dan 3. Okay, kita dah ada persamaan. Okay, 10, 5 dan 3. So, C kamu adalah 10, 5 dan 3. Sekarang ni kita nak cari nilai K. Kalau kamu lihat sini, nilai C dah ada dah. C dah ada, N dah ada, D dah ada. Jadi tinggal mencari satu je nilai K. Jadi kat sini kita masukkan, gantikan 10 sama dengan K, N kamu adalah 5, D sama dengan 3. Jadi kita nak K sahaja. Nak K sahaja dah. Jadi yang selebihnya adalah kamu rasakan apa ni? Bagi. Daripada jarak jadi Bagi. So K sama dengan 10 bahagi 5 dan 3. So dapatlah 1/3. K sama dengan 2/3. Adakah betul cara penulisan begini? Sepatutnya apa? Jawapan betul kan? Jawapan dia betul. Ya, sepatutnya anu kamu tu dia belah kiri, subjek ni. K. So K sama dengan 2/3. Okey, biasakan yang anu tu belah kiri. K ke X ke Y ke A sampai Z lah yang anu kamu tu. So K kamu adalah 2/3. Kita dapat 2/3. Okey, dah mencari nilai pemalas. Yang terakhir kena membina persamaan. Okey. Ni dah sadar kita nak padam ni. Dan okay, dengan kata lain, Cikgu, kita memang kena bawa apa? okay, kamu ada C Pemuluhan tu ke kiri dalam ya? kendaraan dengan Apa-apa soalan. Itu kalau matematik C kalau sama kiri dengan kanan K, dia tak ada masalah, tapi tu kita panggil dia Ini kemasan adalah matematik. ubahnya adalah Harga tak ubahan. kacau pun. Ini adalah per. Tapi kita akan memang Persamaan. kita akan buat kiri kan, jadi cara baca dia matematik ni. Jadi step pertama kamu kena cari nilai K. Yang kedua kena tulis persamaan. Ini dalam kita buat summary sikit lah. Jadi kita dapat K kamu dah C sama dengan K and D. Saya salin balik dan bagi jelas lah. So C kita dah 10 sama dengan K 5 darab 3. So saya nilai dapat 2/3. Dapat 2/3 kita tulis balik C sama dengan 2/3 and biasa pelajar akan dia akan buat sampai sini je. Dia tak buat yang tulis persamaan. Sebab dia seronok je aku dapat jawapan K. Dia dapat jawapan tapi dia tolak dengan markah yang ni lah. Ini satu markah lah. Okey. Kita cuba buat soalan nombor 2. Sekejap. Nombor ni betul kan okey. Kita tengok nombor 2. Okey, sekarang ni okey tak? Nak tanya apa-apa ke? Okey. Tanya sekarang. Okey. Esok tak dilayan dah. Tanya terus, tanya apa? Okey ha. Bagus ni berani dia orang kan. Jawapan Kenapa? Jawapan kan dalam pecahan here.
Kalau dia bateri boleh pecahan ke perpuluhan? Pecahan. Kalau perpuluhan, kamu kena bagi kalkulator apa awak guna? Tu confirm dapat pecahan. Dapat pecahan. Ni pecahan. Ni semua kalkulator akan dapat pecahan. Ini macam pecahan. Kalkulator ni akan menghasilkan pecahan itu perpuluhan, sorry, itu perpuluhan. Ini akan dapat pecahan. Kalkulator yang MS ni semua akan dapat ni lah. Yes, Saya ada soalan. Berkaitan kalkulator kan. Zaman saya kalkulator macam ni tak boleh bawa tau SPM. Zaman sekarang ni dia tak ada limit Ada yang dia yang non-programmable tu, kita boleh diprogramkan. Oh. Sekarang ni boleh lagi lah pada dengan hand ni. Sebab ada yang tanya saya sebab kata tu lah saya tak ada jawab. Zaman saya tak boleh, zaman dia orang boleh nak ni kan? Dah boleh dah. Okey baik. Sebab dia tulis scientific. Kalkulator memang dicipta untuk orang Asia Tenggara. Dia tak guna kalkulator tu. Okey, kalau kamu nak cuba kalkulator jap. Dia dapat apa? Kalkulator kamu? Jadi kamu tekan. Apa ni? 23. 10. Tak nak ni. 10 bahagi 2. 7 lah. Tekan. Bayar. Dengan asam dia kat belah sana. Okey. Kalau 10 bagi 15. Okey, siapa yang kalkulator ni? Kalkulator ni ni tengok lah ramai saya tengok guna kalkulator ni betul tak? Okey, kalau kamu nak pijit kalkulator tu, okey, cuba kamu tekan 10 bahagi dengan 15 versus dengan 10 yang ada bintang per 15. Ada beza dia. Sama tidak? Sama ke? Tak, baik. Okey, 10 bahagi 15. 0.66. Jadi kalau tadi soalan kawan kamu, pecahan ke perpuluhan? Jadi kamu guna yang mod yang nombor 2 tu, sebelah kiri tu. Ya per ni. Per. Kalau dapatkan akurat, guna yang per dengan baik. Tak rinci. Boleh ke guna ni? Kamu bagi dah 0.667. Dia terima juga. Itu kasih boleh kan? Korang tahu dah. Ya, kadang-kadang ni nampak simple, tetapi kalau pecahan kamu tu 0.67, tiba-tiba ada soalan yang B, dia akan tarik nilai kamu yang lain tu. Dia akan bagi nilai kamu. Jadi mungkin jawapan tadi kamu tak dapat sama dah macam skema. Dia akan lari sikit je lah. Terima kasih juga bertanya. Nampak cara efek tapi penting kan ni kan? Okey, nombor 2. Bagi menjana pendapatan bilangan lagu baru seorang penyanyi. Siapa penyanyinya? Okey, dia berubah secara apa tu? Songsang. Okey, ini saya nak ingatkan kamu. Okey, yang ni pertama kamu tulis kan. Nampak je ayat berubah secara songsang. Kamu kena buat gambar bentuk ikan tu dan satu per dulu. Jadi kamu tahu songsang. 1 per T ujung dia. Okay, 1 per T. Apa terus kat atas tu. Jadi kamu tahu, kamu take dulu lah. Okay. Penyanyi tersebut berubah secara songsang dengan bilangan tahun T. Penyanyi tersebut merakamkan lagu. Lama je dah rakam lagu. Sebab dia nak jadi penyanyi, saya tak tahu berapa lama. Okey, selepas 3 tahun rakaman, okey, ni ada figure diberi tu, digit 3 tu bukan sahaja. Setiap informasi yang diberikan nombor-nombor tu dia bukan FOC lah, bukan free of charge, dia ada benda yang kamu perlu gunakan. Setiap 3 tahun rakaman, seorang penyanyi perlu merakamkan 20, 18,
lagu baru untuk mendapatkan keuntungan. Okay, banyaknya. Selepas 10 tahun, ada banyak info ni. Berapakah lagu baru yang perlu dirakamkan oleh seorang penyanyi supaya mendapat keuntungan? Oh, berat ni soalan ni. Pertama, dia 3 tahun dapat merakamkan 20 buah lagu. Selepas 10 tahun, berapa lagu yang perlu dirakamkan? Tapi dia kata berubah secara songsang. Okey, pertama sekali, kita betul sebuah jawapan ni. Okey, kena pasti ubahan yang terlibat. Ubahan apa? Songsang. Songsang. Kita tulis songsang, kata dulu ubahan songsang. Yang kedua, mengenal pasti pemberi ubah yang terlibat. N tu apa? N tu Bilangan penyanyi. penyanyi. Bilangan lagu Bilangan lagu baru. Bilangan lagu baru. Yang T tu tahun. bilangan. Okey, membina ubahan. Jadi tadi kau dapat N berkadaran songsang 1 per T. Itu ubahan. Lepas tu kena bina dia punya persamaan. Kalau persamaan, yang ini akan berubah jadi sama dengan apa? K. Ada sebab itu. N sama dengan K. Okey, sama ada kamu dapat dalam kurungan 1 per T atau KT, KO. yes. N sama dengan K per T. Dua-dua diterima. Jangan gaduh. Kalau kawan-kawan ini sama ni, ini betul. Tak ada. Dua-dua diterima. Baik. Boleh tak pergi dua lagi Cek pun baik hari tu. Jangan. Cik ni juga okey. Selesai. Jadi okey juga. Tapi duit family dia. Okey, kita bina persamaan. Okey, seterusnya, adakah saya laju? Girls, okey. Laju tak saya? Okey. Okey, seterusnya, mengenal pasti maklumat yang diberi. Okey, bilangan tahun merakamkan lagu baru. Bro, 3 ke apa? 3. 3 tahun. Untuk 3 tahun, dia dapat merakam lagu 20. Surat 10. Betul kan? Betul. Betul salah? Okey. Sekarang nak cari nilai. Pemalah. Jadi kamu dapat N sama dengan K per T. Dan kamu dapat tadi N dengan E. Untuk yang saya salah, sekejap. N sama T kan? N 20, T sama dengan 3. 3. Okay. Sewaktu N sama dengan, nak cari nilai T sewaktu N sama dengan, ni digantikan kita gantikan. N kamu adalah 10, T kamu 3. So K, ini di atas okey, bahasa saya So K sama dengan 20 darab 3. So K sama dengan 60. So kita tulis dengan betul. K kamu belah dia subjek tu kan. K bukan salah jawapan kamu, tak, kita bagi yang betul lah, yang proper. K sama dengan 6. Okey, dah dapat K sama dengan 60. Kena tulis persamaan tu semula, rewrite balik. Kamu akan dapat N sama dengan 60 per Tadi soalan tanya berapa bilangan lagu jika masa yang diambil adalah 10. Lama tu berakaman lagu tu. Lagu raya tak tahu lah cover kan. So waktu T sama dengan 10. So N sama dengan 60 per 10. So kamu boleh dapat comak je. N sama dengan 6. So N sama dengan 6. So betul lah, dapatlah 6. Selesai. Alhamdulillah. So kalau kamu dah biasa buat, kamu dah tahu lah nak buat macam mana ni. Mana rasa
kamu ada dua je. Cari K dan tulis persamaan. Dia tiga je keadaan kan. Tapi cari K. Yang kedua, tulis persamaan. Lepas tu jawab soalan. Macam kes tadi ni kita dapat N kena sama dengan 1/T. So N sama dengan K over T. So waktu N dia adalah 3, T sama dengan N20 kan? N20. So nilai K adalah N sama dengan KT. So N adalah 20 sama dengan Songsang kan. Jadi kita buat semua ni sikit lah. Wrap up sikit. K over T. So K sama dengan 6. So dapat K 60. Kita tulis kembali persamaan tu. N sama dengan 60 per T. Itulah dia minta kamu tulis persamaan tu saja. Tapi sekarang ni dia tanya pula soalan dia, ada soalan baru. Dia tanya, waktu berapa bar bilangankah untuk lagu tu jika rakaman adalah 10 tahun. So waktu T sama 10, so N sama dengan 60 bahagi 10. Sebenarnya kalau soalan ubahan ni, kau tahu aktif pada apa? Pertama, kamu buat dalam bentuk ubahan, persamaan. Ini adalah informasi yang diberikan. Ini info. Info dia bukan bukan free of charge. Dia bagi tu ada benda nak digunakan. So cari nilai K. So kalau tahu kita cari K, tulis persamaan semula, jawab soalan apa yang dia nak. Semua soalan macam itu. Ke biasa kan? Boleh kita jawab soalan nombor 3. Fahami. Kita bagi masa. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau ikut masa yang diberikan secara purata, 4 markah ni bermaksud 1 markah ni 1 minit. berapa minit? 1.5 minit. 1.5 minit tu, itulah kamu tulis, kamu padam, kamu fikir, kamu pergi toilet, kamu tengok orang sebelah kosong lagi, tak buat-buat nak kosong gitu kan. Itulah kamu tulis semua, itulah 1.5 minit termasuk kamu semak soalan tu. Jadi pandai-pandailah bagikan masa 1.5 minit. Okey, kita bagi masa kat kamu 6 minit. Boleh 6 minit buat soalan tu? InsyaAllah. Ya, kita ambil timer 6 minit. Ini jam 6 jam sampai esok. Minit, okey, start. 6 minit. Bulatkan, itu berkadaran apa? Tentang kau buat KPT terus saya dan Sri. Okey. Dok mana you? Rumah kat sini. Oh, betul lah. Tadi ada program Din. gotong T royong. dia aku Din. T dia apa? Betul. Oh, kita kena isi tu ke? Sebut dah kan? Saja je PIBG nak buat. Oh, PIBG buat. Mana mak ayah datang sekali lah. Dia orang main. Betul lah. Ya. Aku suruh mak ayah ni. Nanti. Okey. Cuma air ni. Mak minta air. Itu apa dia? P masa. P apa? Dia tak tahu ni. Dia kata level. Dia apa sini bilang apa kecil lah. Okey. T berubah suruh Dia mantap sikit. Pendek. Nah, macam ni lah, betul tak? Weh. P. Salah lah. Kan kita cek K dulu. Oh. Atas K kan? Tapi bukan
Kau ni orang tak nak minum air. Kenapa kita nak rekod ada ya? Ya. Aku cikgu boleh. Betul. Aku orang mengajar. Ui. Tak ada kebetulan lagi. Jangan jadi Betul lah cok. Memang sebab tu pada ambil itu. Kenapa tak ambil tiga? Kau tak ambil. Oh, ni nombor 5, step 5. Dia tak. Memang T apa? T dan minit. T minit tulis. T minit. N adalah bilangan. Punya ini dia. Bergerak. Kopi dia. N apa? Betul tak? Cik dulu. Soalnya kita bagi dia tu bergerak. Kamera ni bergerak. Mengenai pasti. Apa ya itu motor? Ha. Buat dia detect. Tak dua lah. Dua pun tengok ni ke? empat 36. Wow. 36 kan dia? 36 K. 108 lah. 12 berapa? Kan itu je yang tu soalan. Hai, kita ikut dah. Laju sangat tu. Kuasa dulu. Laju sangat, dia laju sangat. Dia boleh dia buat. Madam ni. Mungkin. Boleh tengok saya ke ah? Betul. Kau tukar. Peace. Oh, maksudnya kalau saya buat macam ni adalah kan tak saya pusing dia bunyi macam tu lah. Pada 32. Ini bulan minta. Ha? Warisan. Warisan. Macam mana nak tulis? Siapa dia punya MRC? Dia punya letak. Macam mana nak tulis? Apa? Tak ada, tak salah saya. Kenapa 12? Dolarisin. Siapa dapat 6.75? Sudah K, apa nilai K ke? Ha? Nilai K ke? Cikgu. Kita cari apa ke tengok? T berubah secara langsung kan? Ha. Betul. Ha. T masa. Di masa. Lepas tu ni apa? Okey. Sebelah T masa. buat T N. Ni T. Ha. N. 3. 12. 12. Oh, okey. 3. T kan? T sama dengan K N kuasa 2. T 12 sama dengan K 3 kuasa 2. Begitu? Macam mana awak tahan sejuk ah? Bau ah. Sejuk gila ke Pak? Sedap. Sebab saya nak senang tidur lagi. So, saya dah sejuk belum? Saya dah tengok. So, K sama dengan 108. Tulis balik bawah ni ke? Ada lagi jadi happy. Okey. Cik. Okey, 27/4 betul? Betul. 27/4 ada, okey. Tak ada 27/4. Okey, jawapan yang saya dapat, skema dah bagi 9. Apa kita tengok sama-sama masa datang. Okey, satu dapat yang 27/4 tu adalah masa yang kamu diberikan oleh SPM. Seru. Okay, saya terus bawa kat bawah terus dah. Dah lah kita tengok soalan jawab. 6475. Kamu bisa cuba. So, boleh balik kan? Dia nak P kan? Okey, jadual 3 menunjukkan maklumat berkaitan bilangan pekerja dan jumlah masa yang diperlukan bagi memasang sebuah model mainan di sebuah kilang. Okey. Kalau pekerja tu ramai, makin cepat tak pasang? Betul. Macam nak buat rumah, kalau seorang buat rumah dengan 10 orang buat rumah, mana lagi cepat masuk? 10. Sebab
macam ini workers kamu 4, maksud P kamu ni makin kurang lah kan. Kurang kan. Okey, diberi tempoh masa T berubah secara songsam dengan kuasa dua bilangan pekerja N. Okey, maksud di situ. So T ni berubah secara songsam dengan 1 per N kuasa 2. Setuju ya? Telefon ini pun alhamdulillah kamu ini tak. Tak semua orang boleh faham itu sebab dia tak tahu kata kunci dia adalah secara songsam. Okey, tuliskan hubungan antara masa T dan bilangan pekerja N dan seterusnya. Ini soalan dia. Dan seterusnya hitung lebih. Ini soalan. Inilah soalan yang dia nak. Cari nilai P. Itu soalan kamu. Jadilah cari K, tulis persamaan, jawab soalan. Soalan dia kat sini adalah cari nilai P. Cari nilai K. Ni K dah dapat ni. Oh dapat. Nanti cek K lah. Kita buat teruslah daripada ni. Oh saya mau cari K. Saya bawa kat bawah. Jadi kan tadi kita dapat P sama dengan T songsam 1 per N kuasa 2. So jadi P sama dengan zaman saya tak ada soalan ni. Perubahan. So data kita tadi Saya belajar benda ni masa kat iPad. Cuba kalau saya tulis K bukan 1 betul kan? Okey je, betul. 1K betul, K betul. Oh ni. okay, sebab tu T sama dengan 3, N kamu adalah 12. Dan sebab tu N kita adalah P, T kamu adalah 4. So kita akan gunakan yang pertama ni untuk cari K. Pemalah. Okey. Pemalah, namanya pemalah. Okey. Kita bagikan dia depan pemalah dia. Hebatlah. Nak tu dia maksudnya dia baca dah tu nota ada 3. Dia baca betul dah tu. 3. Mata dia ucapkan 3. Okey, so nak cari K. Salah kan tu. P sama dengan K per N kuasa 2. Kita gantikan T3, K sama dengan 12. K salah. K per 12 kuasa 2. Okey, masuk ni. Bang. Ini 3, masukkan ni, nak cari nilai K. Kita dapatlah K sama dengan 1/4 dari 3. ya. So 3 darab dengan 12 kuasa 2 sama dengan 108. K sama dengan 144 kosongnya. 108. Berapa? 108. Dia salah ke? 4 dah. Oh. Berapa kerja tu? Cikgu mesti ada macam kuat. Boleh macam kuat. Apa salah? Terbalik. Terbalik kan? Terbalik kan? Terbalik. 12 kali 3 kuasa 2. 12 tu adalah T. Masa dia. Okay, ni adalah 12, ni adalah 3. Teman-teman. Okey, so sini adalah 12, sini adalah 3 kuasa 2. Kuasa yang bantu. Tolong. So K sama dengan 1/0. Yang kedua tulis persamaan. So T sama dengan 1/08 per N kuasa 2. Yang ketiga ni nak cari nilai P. Nilai P itu adalah dekat T kan. So kita gantikan T sama dengan 1/08 per N kuasa 2. 4 kuasa Sekarang ni T kita adalah 4. Nak cari. tak tahu P lah kan. Ganti dengan ni kan. Betul tak? Betul. Ganti dengan P sama dengan 1/08 bagi dengan 4 kuasa 2. So P dapatlah kamu 27/4. 7/4 atau 6/7.
Ha? M dalam sebutan N dan P. Oh, Senang gabung. senangnya. Susah menggabung Ha? Susah macam temu. Susah bergabung. Ubah bergabung. Sebab gabung je. Baik je. Ya, susah bergabung Okey, buat nombor 4. Nombor 4 ni senang. Okey, yang ubah ni saya banyak bagi kamu buat sebab dia libatkan darab, bahagi proses sama dia. Cari nilai K. Ini persamaan dan juga. Tapi tengok soalan nombor 4 ni dia ubahan apa Susah bergabung. Dia ada, ini adalah secara langsung dia bergabung dan susah. Tapi teknik masih sama. Kalau daripada yang berkendaraan dia akan jadi sama dengan K. Bukankan dia dengan K. Lepas tu gantilah nilai-nilai itu. Proses yang sama juga. Okay, dia bagi blok kat kamu untuk buat. Sama-sama diucapkan dia. 6 minit. 6 minit. Okey, bawa kita 6 minit. Bagi 6 minit. Ayo. Banggakan Kamu makna. boleh buat ni. Tak dapat jawab soalan ni, berhenti sekolah. Cari sekolah lain. Subin bukan awak. Kalau Subin. saya suruh balikkan kaki je dia. Ya, ni bergabungan. Kiri ke atas kau. Teknik masih sama. Ha? Kiri ke mana? Sama lah. Atas. Dia renyah sikit lah, rencang sikit lah. N dia apa? Yang mana 15? Betul ke? Cikgu betul saya buat juga. 40 darab 24 bagi 8/2. Ni mana? Ni saya cari case. Wow. Salah. 54 8 okey. Betul? Betul? K dia sama dengan 15. MP, okey. MP over N kuasa 2. Ini M kali P. Lepas tu bagi 8/2. 4 kali, okey. M kali P 24 kali 8 bagi 64. 24 kali 40 bagi Saya bagi 8 jawapan untuk Q ke? Siapa dapat Q betul tak? Betul tak? dah kira? Wih, Dapat? sama dengan saya. K 15. Kita bagi 4 Oh, ni dah sampai Q. betul. 487. Dan Siapa salah? Diri ya? Wah, tahniah. Ni yang boleh buat dalam masa 3 minit. Bangga saya sebagai guru. Bangga. Jangan lupa belum berjaya kan. Dia yang dua tu sedut. Dia buat. kau 0.9. Tapi kenapa saya satu bulan je? 4 darab 40 kosong. Oh. Semua soalan lah. 0 point. 3-0. Dapat ke? Oh, dah tu. Okey, dah berapa sikit?
K dia Okey, K dapat 15. 15. K dapat 15 tu. Okey, macam-macam. 9. Separuh jalan dah. Terus Din. langkah. Din. Dah betul Din. Ya. Nombor dia. Q, cari Q. 09. Dia 09 ke? Yang 487 tu je kau Anwar? Saya dapat 09 je cikgu. Macam mana ni? 45 kan? Sekejap. Hai. Eh, Betul cikgu kan? Oh, dia tengok saya pula kan. Dia ambil sensor ni. asal dah 4 bahagi. Dah. Dia ambil 4 K sama dengan 15. Saya dapat juga masuk 9. salah. Saya tak boleh. Oh, ni kau nampak ni. Dapat 15 dah okey dah tu. Mana 0.30 kali 45 kan bagi 15. Darab dulu. Ni darab. Ni kuasa 2 mana? Mana kuasa 2? Oh. Dapat. Tapi still salah juga kan. Ni tak lagi kuasa 2 sebab Q ni kan N kabur dia ganti dengan Q. Jawapan dia 4 itu. 4 titik. Saya biasa buat 4, boleh je. Terima kasih kau. Sama-sama lah. Dia memang ni sikit akut sikit. Tak. Dia sayang Saya dia. biasa, saya dah ramai jumpa orang macam ni. Macam ni. Bersilat sikit kalau. Bersilat juga. Oi, bersilat. Pada kalau sikit tu tak minta kau ni. Apa? Oh ni apa cakap? Kerja kuasa. 33 saat. Kerja kuasa. Sebabkan kuasa 2 bila kita ke sana dia berapa kuasa. Sebabkan Q aku kan sini ada 2 kan. Q sini tak ada. Dia kalau ke sebelah sini dia punya kuasa Betul. Oh dia cari Q pasal habiskan ubahan tu kan? Dia cari Q habiskan ubahan tu terus kan? Dia kena cari Q. dia tak jadi ni tak jumpa. Baku Q aku minta sebelum ni aku ke sana tu. Jadi kita buat ni. Tapi kau Bawah ni kau pindah sebelah. yelah aku macam tu. Tapi aku dapat 09. Betul lah. Betul lah. Itu kan Q kan kuasa 2. Kita tak kuasa 2 tu. Kita main Q je. Kan kalau kau Dapat tu. Loh. Apa ni? Lupa tu lah kunci kuasa. Saya pun tak pasal macam kuasa. Dah tak sejuk lah. Diorang tukar temperature. Dia lagi sejam lagi mata saja. Juga dah. Yang tengok Netflix je. Dah tidur. Okey, tadi kata soal tu M berkadaran dengan Belakang. kuasa 2 dan bagi Simpan kat belakang kan? Lalu je lah belakang aku takut. Cikgu Salihah ni. Cikgu Salihah ni ajar mic ke? Besok dia. Esok ni. Cikgu Salihah. Saya Salihah, Salim Salihah. Salih. Lepas tu kita akan tukar kepada persamaan M sama dengan K N kuasa 2 per Pergi lah. Okay, biasanya yang ini tadi saya buat mendatang ini kan NT kan. Macam table yang ni dibagi mendatang lah. Itu apa? Mencancang. Mencancang lah apa? Mencancang. Mencancang atau vertikal lah. Yang ni dibagi vertikal. Mencancang kan? Ini mencancang. Yang saya bagi biasa saya guna orientation, tak ada masalah. Okey, kalau dia mencancang, jika kamu lihat di sini, yang data pertama ni untuk cari nilai K. Itu biasanya data. Kita tengok yang pertama cari nilai K. So M sama dengan K N kuasa 2 per P. Kita gantikan nilai dia. M sama dengan 24. K tak tahu. N kita adalah 8 kuasa 2. P sama dengan 4. So kamu pergi cek kalkulator kamu. 15. Saya salah kan dia pada 10 bagi 4. Kita dapatlah 15. So K sama dengan 5 kita dah
Selesai tu cari nilai K. Ini pun markah dua lah. Dua kan? Okey. Bukakan yang pertama maksudnya kamu cari kedua ni cek persamaan. Jadi M sama dengan 15 N kuasa 2 bahagi dengan I. Okey ni. Yang ini kita bagi satu markah. Yang ini adalah N1. AK tu kemahiran lah Okey, sebab dah tengok ini yang satu markah ni nak lihat, kamu tahu nak cari nilai K sahaja. Satu anu tu je. Kumala K tu. Yang ni tak bagi markah, tak bagi markah, kita bagi kat sini lah. So dapatlah K sama 16, satu markah. Lepas tu yang nombor 2 tu persamaannya. Okey, seterusnya dia minta kamu cari nilai P. Okey, nilai P ni kat nombor 3 saya. M sama dengan 15 N kuasa 2 bahagi P. Okey, tengok ini dulu. Okey, ni M kamu yang pertama adalah 0.3. Gantikan. M ni dengan 0.3. N kamu adalah Q kuasa apa? 2. Tadi ada kawan kamu 4Q saja, dia tinggal kuasa 2. Kan? Lepas tu bahagi dengan P kamu ni P adalah 40. Ni bahaya ni. Q kuasa 2 sama dengan 0.3 darab 45 bahagi dengan 15. Video tu. Q kuasa 2 dapat 0.9. So Q sahaja puncakan dia dapatlah 0.9 4 7. Okey, saya ambil 4 angka berarti dia boleh bagi 2. 0.95. Kalau jawapan diberikan 0.95, tapi saya tak berani tak. Biasa saya akan ajar pelajar saya 4 titik puluhan. Dia biar lebih, dia akurat lah. Jadi markah kamu adalah di sini. Ini satu markah untuk pergantian. Dan inilah satu markah untuk jawapan kamu, jawapan akhir lah. Semua jawab soalan ni, menjawab nanti Okey, saya tak ada. Saya titipkan doa untuk kamu je. Allahu Akbar. Nama dia Alauddin ni. Nama dia Alauddin. Nama sebenar. Sultan Alauddin. Tak boleh nama saya lah bagi dia. Tidak kan? Gimana dah? Soalan senang tu. Yang perlu susah tadi. Okey, kita tengok soalan dia. Nanti dia bagi masa untuk jawab. Okey, dalam satu tinjauan untuk mengkaji hubungan antara masa dan bilangan berkerja. Diperhatikan bahawa masa diperlukan untuk mengemas meja meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan. C. Itu tak betul kan? Betul lah kan? Kalau kita di kedai pun tengok ramai orang, perlukan ramai pekerja lah. Disebut hotel. Walau bagaimanapun, masa tersebut didapati berkurang jika bilangan pekerja P yang mengemas adalah lebih ramai. Minit. Okey, C itu adalah pelanggan, P itu adalah pekerja. Betul lah kan? Kalau pekerja ramai, cepatlah masa yang diambil kan untuk mengemas. Macam korang kan, kalau masuk seorang, masuk rumah seorang kan. Tapi kalau waktu raya di balik datang, itulah ramai ni berani lah kan. Jadi kerja cepatlah. Okey, ini adalah dia punya, dekat sini dia bercerita berkenaan dengan P, C dan P. Yang bawah ni adalah data kamu, info kamu. Diberi 20 orang pekerja, pekerjanya adalah P T. P kan? Minit T. Yang ni C.
250 set meja mempunyai 8 tempat duduk. Macam nak tahu pelanggan. Macam ni, maksudnya satu meja ada 8 kursi. Macam ni lah. Tak boleh. Meja bulat, nak makan meja bulat tak? Restoran kan, satu meja bulat tu boleh duduk 8 orang, 8 kursi lah. Macam kau pergi kahwin, meja bulat, tapi ada 8 seat. Oh, macam gitu juga bermaksud Bagi 31 orang. Langsung kan? Maksudnya 8 darab dengan 2,000 pelanggan ni oh, dulu. ni 2,000 tengok pelanggan. bilangan pekerja. Masa okey, walau bagaimanapun masa tersebut didapati berkurang jika bilangan pekerja yang mengemas meja adalah lebih ramai. Jadi yang mengemas meja yang ini adalah kita consider dia sebagai ini susah sikit ni nak kita ni. Kita tahu dia berkadar songsam ke dia beritahu tak sini? Ini soalan jelas tak? Jelas tak? Dia kita cuba hack lah Apa keyword dia? Keyword dia apa? Keyword bahan dia apa? Ha? Dia bawa masa dia bukan Tim macam masuk C dengan susah. Oh, Sebab saya langsung tu sebab meja rumah meja meningkat apabila semakin ramai bidang pelanggan. Semakin kalau S tambah aku satu rumah bertambah. Dia meja. songsam tu E ya. Why abang why? pump